Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ainiah Aisyah melaporkan secara langsung dari Sekolah Menengah Kebahasaan Pondok Upih di mana satu fenomena luar biasa sedang berlaku. Seluruh warga sekolah kini berhenti seketika. Cuba bayangkan dalam masa 10 minit sahaja dunia kita berubah. Jom kita lihat apa yang berlaku di Dewan Terbuka kami. Ayo. Inilah titik permulaan untuk kamu berubah. Satu akhir kata Ustazah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ingatlah bahawa bangsa yang berjaya adalah bangsa yang berilmu dan ilmu itu bermula dengan membaca. Ustazah sebagai penjelas program, apa kebaikan buat program itu tadi? Baiklah, kita semua sedia maklum bahawa membaca ialah jambatan ilmu. Melalui pembacaan, murid dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kefahaman. Okey, baik. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Saya nak tanya apa yang kita boleh peroleh daripada program membaca 10 minit sebentar tadi. Okey, daripada program 10 minit yang kita buat tadi, yang kita boleh peroleh, yang pertama kita nak meningkatkan ilmu pengetahuan. Okey, yang kedua untuk menambahkan kefahaman tentang topik-topik yang baru ataupun topik yang dah lama tapi kita nak tambah lagi. Okey, yang ketiga pula kita boleh meningkatkan daya fikir yang lebih kreatif. Okey. Itulah antara yang kita boleh peroleh. Okey, terima kasih Ustazah. Sama. Kejap. Ya, Saya nak tanya, kenapa awak suka membaca? membaca. Kerana buku memberi kita maklumat yang kita tak tahu tapi kita tak tahu. Memberi ilmu. Okey, terima kasih. Selamat membaca. Sama-sama. Kembali bersama saya, Ainiah Aisyah, TVPSS Sekolah Menengah Kebahasaan Pondok Upih membaca Jambatan Ilmu.